Mak yang goreng pedas? Yelah, hari ni ada tetamu nak datang. Jadi Mama siapkan awal-awal. Saya suka ayam goreng. Hei, kalau nak makan pun janganlah makan gelojo macam musang pula. Saya tak pernah dengar orang cakap macam tu pun. Pukul berapa sekarang ni ya? Sedap betul lah. Dah lah tu. Saya pergi dulu ya. Nobita nanti dulu. Kenapa Mama? Boleh tak kamu tolong belikan pencuci mulut untuk tetamu kita nanti? Alah, tapi saya dah janji dengan si Suka nak keluar main dengan dia. Lepas tu barulah main. Doraemon! Hai! Boleh tak awak tolong belikan... Pelik betul, mana pula Doraemon ni pergi? Kenapa ada biskut kat sini? Sedap betul lah. Baiklah, saya ada idea. Maaflah kalau menyusahkan Puan. Alah, tak adalah. Nah, cuba makan ya. Biskut? Kenapa? Mana boleh kalau keluarkan makanan ringan macam ni untuk tetamu kita? Tak apa, Puan. Saya memang sukakan biskut. Pergi beli makanan lain untuk tetamu kita ni. Alah. Betul lah kalau macam ni. Mana satu pula nak pilih ni ya? Kamu nak yang mana? Saya rasa mungkin yang ni, Miau. Miau? Kenapa suara saya macam pelik aja tadi? Perasan saya agaknya. Ini duit bakinya. Pelik betul. Apa benda tu? Kucing tengah berjalan lah. Sunio, mari tangkap. Mari. Woi, kucing kat sana tu, tunggu. Awak masih datang dari angkasa lepas kan? Jangan lari. Kucing? Angkasa lepas? Kucing, jangan cuba nak lari ya. Apa ni? Wah, dahsyat lah. Dia memang kucing lah. Bagus betul. Apa dah jadi pada saya ni? Woi, kucing. Marilah saya nak berlawak. Sini. Juga penemuan terbesar untuk sang haiwan lah. Sudahlah tu. Saya bukan kucing tau. Marilah. Orang saya ni. Kucing apa yang mereka maksudkan sebenarnya? Apa ni? Alamak! Malunya! Lambat betul lah Nobita ni. Kat mana dia ya? Dia lupa janji dengan kita agaknya. Tak apa. Apa kata kita tunggu sekejap lagi? Baiklah. Maaflah Shizuka. Doraemon, tolonglah saya! Awak Nobita. Tolonglah saya Doraemon, buat sesuatu! Awak Nobita, awak dah makan biskut tu. Biskut, pengumpah wajah haiwan. Apalah awak ni, ini biskut pengumpah wajah haiwan. Mana ada orang main makan macam tu aja. Jadi apa akan jadi pada saya nanti? Lepas makan akan nampak kesannya nanti. Lepas 5 minit awak akan pulih. Salah awak lah ni. Lain kali kemas kalau biskut awak tu betul-betul. Awak yang makan saja. Langsung tak tanya saya. Lagipun janganlah keluar rumah sesuka hati lepas tukar wajah. Itu sebab Mama suruh saya keluar beli barang. Beli barang? Alamak. Saya dah balik. Saya beli apa yang Mama pesan tadi. Wah, terima kasih banyak ya Nobita. Alamak. Biskut tu lah. Mereka berdua dah makan. 1, 2, 3, 4 ketul dah dimakan. Banyaknya mereka makan. Mereka ada perubahan. Hei, apa kamu nak lakukan pada tetamu kita? Pergi keluar bermain di luar rumah. Habislah keadaan dah semakin teruk. Ada tak cara untuk hilangkan kesan biskut tu? Tak ada lah Nobita. Teruklah kalau macam ni. Alamak, biskut bentuk kuda
dia dah tunjuk kesan. Alamak, apa kita nak buat ni? Terpaksalah kita berdua campur tangan. Maafkan kami, Encik. Datang sini sekejap. Kami ada hal nak beritahu. Kali ni apa pula kamu berdua nak buat? Jangan risau, Mama. Ada sebab kami buat macam ni. Hah? Kat sini ialah tandas. Terima kasih. Ambillah masa hingga kesannya hilang nanti, ya. Kalau kita dapat kurang diri berminat dalam ni... Nobita, mana tetamu Mama tadi, ya? Katanya dia masuk ke tandas sekejap, Mama. Ya, ambil masa sesuka hati awak, Encik. Oh ya, apa jadi pada makanan yang kamu beli tadi? Yang itu ada kat sana, Mama. Baiklah. Puan. Puan, boleh tak saya nak keluar sekarang? Rasanya dah boleh dah. Tak dengar bunyi lagi. Ya. Baik, silalah. Nah, nampaknya dah hilang. Bolehlah awak keluar sekarang. Jumpalah minum teh kat sana tu, ya. Baiklah, terima kasih. Saya minta maaf ya kalau anak saya tu menyusahkan awak. Tak adalah, Puan. Dia tu sihat dan cergas sekali. Bagus, bagus. Dah mula balik. Kali ini bentuk ayam pula. Ya. Silakan ke tanah semula, ya. Kamu berdua ni. Apa yang patut kita buat? Bertenang. Macam mana pun kita perlu keluarkan dia dari sini. Maaf, ada panggilan telefon tu, Encik. Panggilan telefon? Kat sana tu. Kok. Tak ada panggilan pun. Sekejap lagi ya bunyilah tu. Kok. Hello, aku memang bercakap. Tak perlulah awak kenakan diri. Apa kata kita bersembang lebih kurang sejam? Tentu tak jadi masalah, kan? Nak cerita pasal apa? Awak suka letak apa atas telur goreng? Saya suka letak sos. Saya pula suka kicap. Apa ni? Langsung tak faham lah. Tak guna. Tak sangka terima panggilan palsu. Marah betul saya. Teruk betul. Kok. Nanti dulu. Ia pun nak habis lagi. Tunggulah dulu. Nasib baiklah kesannya dah hilang. Maaflah ya, dari tadi bising-bising aja. Saya malu sangat pada awak sampai kamu ke saya ni nak merahnya. Taklah, Puan. Tapi punggung saya ini jadi merah pula. Apa kata awak minum Xiaondi lagi? Sedap kan? Terima kasih banyak, ya, Puan. Ya. Apa yang kamu berdua buat sebenarnya ni? Mama tak nak seperti lagi. Dari tadi apa tak kena dengan kamu berdua ni, ya? Macam ni, Mama. Yang sebenarnya ada sebab kenapa kami berdua. Mama tak nak dengar alasan kamu berdua. Puan, maaflah kalau mengganggu, ya. Ya. Tak apalah, Puan. Rasanya saya kena balik sekarang. Tak boleh balik lagi. Ada satu lagi biskut tak tunjuk kesan. Maaflah ya, saya tak dapat layan awak dengan Tak baik. apa, tak kisah. Kali ni bentuk apa pula, ya? Manalah saya tahu. Apa lagi tak kena ni, ya? Malu Mama tahu. Nantilah, Mama. Kami nak cepat ni. Cepat. Itu pun dia. Encik, tunggu. Jangan lari. Encik, jangan balik lagi. Yang sebenarnya kami. Apa kata tinggal lama sikit? Boleh kan? Tak apa. Saya kena balik sekarang. Maaflah mengganggu tadi, ya. Mama mesti marah, kan? Kaki saya dah kebas. Tapi tak dapat masuk ke rumah. Apa?
Apa yang kamu berdua buat kat sini? Yang sebenarnya kami ni... Papa tahu ni. Mesti kamu berdua kena marah, kan? Baiklah, mari kita masuk dan minta maaf. Saya dah balik. Papa! Kenapa ni? Piong, piong, piong. Kenapa papa tu? Mama curi makan biskut tadi kan? Piong, piong. Mama tak curi-curi makan biskut tu lah. Piong, piong. Papa, awak tak apa-apa ke? Bersemangatlah sikit.